Pemain pertahanan muda Ajax iaitu Jordan Hatto semakin jadi perhatian kelab-kelab besar. Chelsea, Liverpool dan kini Arsenal pun dah masuk line memantau pemain tersebut. 3 kelab Premier League ni serius pantau perkembangan pemain tersebut. Tapi cerita ini tidak terhenti di situ. Dean Huijsen dijangka jadi trigger utama dalam domino perpindahan centre back pada musim panas ini. Bila Huijsen pilih kelab, semua kelab-kelab lain dan pemain-pemain akan mula bergerak. Termasuk Hatto. Arsenal, yes, kelab London itu sedang merancang satu projek jangka panjang dan Hatto antara nama dalam shortlist mereka, projek muda gaya bola moden. Dan manakala Ajax pula masih cuba untuk pujuk kekalkan pemain itu, tapi dengan tawaran besar dari England datang, kemungkinan untuk Hatto kekal semakin tipis. Dan satu lagi, Real Madrid, wakil mereka dah mula pantau dari bulan Oktober, November 2024. Mereka tak bid lagi, tapi mereka tengok diam-diam tapi sangat serius memantau perkembangan Hatto. Belum ada bidaan rasmi lagi, tapi pintu terbuka luas. Jordan Hatto, nama panas yang boleh meletup bila-bila masa pada musim panas nanti.